Kegagalan skuad negara di Piala Sudirman mula mendedahkan pelbagai rahsia di sebalik prestasi buruk pemain. Malah kini sedang hangat diperkatakan mengenai tabiat judi oleh salah seorang pemain sebelum perlawanan pertama menentang Taiwan Ahad lalu. Razif tidak terkejut dengan perkembangan ini kerana ia sudah lama berlaku. Sebaliknya, tindakan tegas perlu segera diambil oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM. Kita orang banyak mendengar berita-berita yang kurang menarik tentang pemain-pemain BAM yang masa lapang mereka di orang kata di kasino. Tapi yang pentingnya pihak BAM harus memandang serius tentang gejala ini, di mana sikit sebanyak mengganggu prestasi pemain-pemain dari segi mental dan fizikal seandainya mereka kalah, dan pihak BAM harus bertanggungjawab. Sementara itu, bekas jago persorangan Fu Kok Kiong menegaskan BAM tidak harus bersifat acuh tak acuh mengenai disiplin pemain meskipun pemain itu berstatus bintang. I hope they can do something. Maybe something change, hopefully, in BM, something new. And the player, especially tak disiplin apa, you have to do something also lah. And then I know result is more important. Discipline, but also no result also cannot. Result mesti ada juga. So I hope BM can do something lah.